masak apa tu? Dah lama saya tak kongsikan masakan ikan. Jom hari ni kita masak sup kepala ikan salmon yang simple dan mudah kita nak masak. Yang penting sedap. So, mula macam biasa, kita panaskan minyak, tumiskan 4 sekawan, masukkan bay leaf, 3 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia dan cili padi. 2 akar ketumbar, 1 sudu kecil herba, campur dan kita tumiskan sampai layu. Masukkan serbuk ladi hitam dan 1 sudu kecil, tumiskan sampai naik bau. Masukkan kepala ikan salmon, lepas tu kita boleh masukkan 1 biji bawang holland, 1 biji ubi kentang dan sayur carrot. Masakkan sekejap dengan api yang perlahan. Agar dah semua masak, kita masukkan air secukupnya, pasangkan dengan garam, lepas tu kita masakkan sampai ia mendidih. Untuk sayur, saya masukkan 1 biji tomato dan baby corn, sedikit irisan daun soh dan kita masakkan seketika. Bila semua dah masak, rasa pun dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi untuk hari ini, sup ikan kepala salmon. Memang cepat je nak masak. Sebelum ni saya kongsikan sup yang light, tapi kali ni rasa dia heavy sikit dan berempah. Dapat pula hirup kuah macam ni, makan pula bahagian lemak dia dan rasa manis ikan tu memang sedap. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.